Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mendengar azan dan tidak pergi menunaikan solat berjemaah tanpa suatu sebab uzur yang menghalangi daripada menyertai solat berjemaah, maka solat dikerjakan itu tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhuma bertanya, apakah uzur itu? Jawab Nabi SAW, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendengar azan dan tidak pergi menunaikan solat berjemaah tanpa suatu sebab, yakni uzur yang menghalangi daripada menyertai solat berjemaah, maka solat yang dikerjakannya itu tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzur itu? Jawab Nabi SAW, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Keterangan solatnya tidak terima bermaksud bahawa dia tidak akan mendapat ganjaran pahala pada Allah SWT melalui solat yang dikerjakannya itu. Sebaliknya hanya sekadar terlepas pada kewajipan menunaikan solat fardu. Inilah juga yang dimaksudkan hadis-hadis yang menyatakan bahawa solatnya tidak sah. Walaupun solatnya tidak diterima, masih lagi dikira dia sudah terlepas bertanggungjawab, walaupun dia tidak mendapat apa-apa ganjaran pada solatnya itu. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullahi. Sedangkan mengikut pendapat segolongan sahabat radhiyallahu an dan tabi'in yang berdasarkan pada hadis lain, meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur adalah haram dan menunaikan solat dengan berjemaah adalah fardu. Sehingga banyak ulama turut berpendapat bahawa seorang yang mengerjakan solat dengan tidak berjemaah, solatnya sama sekali tidak sah. Mengikut pendapat mazhab Hanafi, walaupun solat yang dikerjakan tanpa berjemaah tersebut sah, tetapi seorang itu tetap bersalah kerana meninggalkan berjemaah. Dalam mazhab Syafi'i, solat berjemaah adalah fardu kifayah, dan sebagai ulama Syafi'i berpendapat ianya adalah sunat muakkadah. Yang kenyataan ini dipetik dari Kitab Al-Majmu', ceritakan dari At-Turas Al-Arabi. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahawa orang yang tidak menunaikan solat dengan berjemaah telah mendurhakai Allah SWT dan Rasulnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata bahawa seorang yang mendengar azan tapi tidak menunaikan solat dengan berjemaah, maka dia tidak berniat membuat kebaikan dan dia tidak akan diberi apa-apa kebaikan pun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa wajarlah dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinga seorang yang mendengar azan tapi tidak pergi untuk menunaikan solat berjemaah. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.